Adakah Datuk Najib orang pertama yang kena dipenjarakan sebab beri wang sebagai sedekah? Dari wang yang sudah pun diluluskan dan dibayar untuk sedekah. Saya gembira dengan jawapan Saudara Lim tadi. Pertamanya, bila dia menyenaraikan dengan panjang lebar soal berapa wang yang telah dipulangkan, dia tidak menolak hakikat bahawa wang itu hanya diperolehi kembali setelah kes jenayah dan kerajaan mengambil segala tindakan undang-undang di seluruh dunia. Maknanya, wang itu telah diselewengkan. Maknanya, kalau ikut logik Saudara Lim, kita boleh curi duit, tapi asalkan wang itu dipulangkan kembali, kita tak bersalah. Itu bukan konsep dia. Konsepnya bahawa satu syarikat yang menggunakan wang rakyat untuk kononnya membangunkan aset strategik negara, wang itu akhirnya telah diselewengkan dan ada sebahagiannya yang sehingga sekarang tidak boleh dikesan. Dan sebahagian wang itu digunakan untuk kepentingan peribadi. Sama contohnya SRC. Saya gembira Saudara Lim sebut pasal SRC. Kerana SRC ini menggunakan wang pencen rakyat 4 bilion. Alasannya ialah pada awal, dan saya di parlimen pada ketika itu, alasannya ialah untuk menubuhkan satu syarikat aset strategik negara supaya negara boleh mempunyai syarikat yang mengawal mineral dunia. Akhirnya dibentangkan dan diumumkan bahawa syarikat-syarikat yang dilaburkan oleh SRC ini contohnya akan menguasai lombong-lombong di Mongolia. Sampai sekarang kita tak tengok lombong di Mongolia itu. Wang itu hilang. Dan akhirnya, wang sebahagiannya itu disalurkan pula kepada syarikat-syarikat seperti Ihsan Perdana yang perbelanjaannya apabila dikesan, termasuklah membayar juta-juta ringgit kredit kad perbelanjaan peribadi. Jadi, itu yang saya tak faham dengan Saudara Lim ni. Maksudnya sehingga sekarang ni, saya boleh terima perkara yang lain, tapi mempertahankan sesuatu yang jelas telah berlaku dan kita pun dah move on. Siapa yang patut dihukum, dihukum. Kerajaan perlu ambil tindakan untuk ambil balik. Kita pun tak ulang. Tetapi bila Saudara Lim berkeras mengulangi sesuatu, jadi yang itu saya belum dapat jawapan daripada Saudara Lim Siansi ni. Apa sebenarnya motifnya ni?